Hai, apa khabar semua? Selamat jumpa lagi bersama saya. Pada kali ini saya nak share pengalaman saya menggunakan Maxis Prepaid Hotlink untuk roaming di Arab Saudi. Apakah komen saya? Sepanjang saya menggunakan roaming dari Maxis untuk pengguna internet di Arab Saudi, saya dapati coverage untuk Maxis ni adalah agak tidak stabil ya. Di mana kadang-kadang kalau saya masuk dalam bangunan, masuk toilet, masuk shopping komplek ataupun di masjid, line saya selalu terputus berbanding dengan kawan saya menggunakan Celcom ataupun Digi. Lebih mengecewakan lagi adalah charge untuk roaming di Arab Saudi. Untuk Hotlink ni dia lebih mahal berbanding Celcom ataupun Digi, di mana untuk Hotlink untuk roaming di Arab Saudi, charge yang dikenakan adalah sebanyak RM60 untuk 7 hari ataupun bersamaan 1 minggu. Sedangkan Celcom ataupun Digi menawarkan roaming sangat rendah iaitu RM90 untuk 2 minggu ataupun 14 hari. Apabila line internet kita tidak stabil, keadaan ini sebenarnya sangat-sangat menyusahkan kita ketika berada di luar negara, sebab kadang-kadang kita nak melakukan transaksi pembelian barang, nak tengok location kita, nak cari maklumat dan sebagainya. Bila line tak stabil, dia sangat mengganggu kita punya percutian, lawatan kita. Disebabkan perkara itulah saya ingin share pengalaman saya apakah yang saya alami ketika menggunakan roaming di Arab Saudi. Yang mengecewakan adalah dunia charge mahal. Coverage untuk line Maxis sangat mengecewakan, termasuk di Madinah juga Okey, rasanya setakat sini dahulu perkongsian saya tentang adakah roaming Maxis Hotlink itu baik di Arab Saudi. Jawapan dia kurang baik lah ataupun sebutan dia kalau awak nak select country kat situ adalah Saudi Arabia. Saya duk cari Arab Saudi sebab dari kecil saya dah biasakan dengan istilah Arab Saudi tapi sebenarnya bukannya Arab Saudi, Saudi Arabia. Okey, apa pun terpulang pada anda, terserah pada anda. Mungkin pada ketika anda melawat tu dia dah okey pula, tapi dari pengalaman saya baru-baru ni dalam November 2025 ni, coverage untuk roaming Maxis ternyata memang sangat-sangat mengecewakan. Apakan daya saya pun dah suka tak suka, saya pun dah langgan roaming ni selama 2 minggu ataupun 14 hari. Tapi apakan daya apakan daya Okey, dah sini dulu perkongsian saya kali ini. Jumpa lagi.